Nordin, umur awak dah berapa? Okey, bagus-bagus. Umur saya dah nak masuk 60 sen. Saya 2026 ni kan, saya dah ada ah, Allah kurniakan cucu 4 orang. Isteri 1 orang. Sorry Tuan Haji. Saya kat Singapura tak boleh ajar. Dekat rumah ke pun tak boleh ajar. Saya boleh kongsi je. Copy and paste. Yang mana saya ada belajar dengan guru-guru ijma' ulama', guru-guru tasawuf kita, seperti Ustaz Tian Fauzi, guru kat kampung. Kampung okey dulu. Dulu kita boleh tasawuf tak payah ada ARS. Panjang lah cerita dia. Semasa saya belajar dengan Ustaz Tian Fauzi, saya ingat mula daripada 1990 dekat Masjid Kasim, sampailah Ustaz Fauzi meninggal, wafat, Al-Fatihah, pada 2024 baru juga. Tapi lepas tu anak dia sambung. Kitab kitab para ijma' ulama' kan, yang bawa ni ilmu tasawuf, ni buku dia, buku Kunia Rabbani. Dan macam dulu saya belajar dekat Masjid Kasim dengan Ustaz Fauzi, buku Hidayatus Salikin, tu semua jalan-jalan tasawuf. Macam dalam kitab ni pun ada perbuatan Nabi Muhammad semasa hayat Nabi, itu dipanggil hadis. Dalam ni ada kisah-kisah Nabi, dan juga kata-kata Allah dan perbuatan sahabat-sahabat Nabi, semua dalam kitab buku Kunia Rabbani, yang dikarang oleh Syed Ahmad Samit, Singapore Pay Mufti. Ni belajar-belajarlah. Sekarang 2026 menantu Ustaz Fauzi take over, iaitu Ustaz Hassan. Belajar. Ilmu tasawuf ni adalah ilmu fardu ain. Okey, siapa yang anak muda tak tahu apa dia belajar dengan Ustaz Fauzi pada tahun 1991 sampailah dia wafat. Sampai dia wafat 2024. 2026 sekarang ni dekat Masjid Kasim ada lagi lah. Dekat masjid mana korang telefon Muiz. Jangan marah semua. Saya boleh copy and paste saja and upload dekat social media. Jadi anak-anak muda boleh tahu. Sebab apa? Guru saya mengajar dulu, yang siapa tak tahu anak-anak muda, kita belajar ilmu tasawuf ni, para alim ulama' ni kat belakang Abang Nordin ni kan, kita dah belajar kitab, kita dah belajar hadis-hadis perbuatan Nabi dan juga kata-kata Allah kan. Ijma' ulama' ni semua perjalanan peninggalan pewaris Nabi Muhammad. Pada tasawuf ni semua yang belajar, diorang nak apa? Diorang semua nak ilham laduni. Semasa diorang belajar kitab ni, dalam kitab ni semua ulama' dah tahu dalam kitab ni. Tapi para ulama' ni nak ilmu yang tak ada dalam kitab ni. Itulah ilmu laduni, langsung daripada Allah masuk ke hati, kalbun. Sama juga zaman Nabi dulu. Zaman Nabi dia dapat apa tau? Wahyu yang pertama di Gua Hira, langsung daripada hati, kalbun, baru Nabi jalankan dakwah. Macam almarhum guru saya cakap, zaman Nabi tak ada pegang hadis ataupun Quran, boleh faham. Sekarang dah 2026, mana Nabi? Nabi tak ada
boleh faham. Sebelum Nabi wafat, dia dah pesan, aku tinggalkan ijma' ulama' pewaris Nabi Muhammad SAW. Ijma' ulama' macam wali-wali 9 dan ulama' dan siapa yang tengok benerin korang pun sama menyampaikan walaupun satu ayat. Hinggalah perbezaan zaman. Zaman ni tetap berubah. Para alim ulama, wali-wali akan tinggalkan dunia ni, dia akan berganti lagi. Anak muda baru, anak-anak muda menjalankan dakwah pula. Dia ikut perbezaan zaman. Zaman sekarang tu zaman IT kan. Nanti ada ulama-ulama kupaskan macam mana nak menjalankan zaman teknologi. Boleh faham? Kalau tak boleh faham, telefon Muiz di mana ada belajar ilmu tasawuf. Okey? Macam biasa, kalau dengar abang dah meninggal, hadirkan sekalung Al-Fatihah. Macam biasa, you all take care, stay safe, solat 5 waktu, syariat jangan tinggal. Apa-apa ilmu korang belajar, syariat solat, tetap solat. Assalamualaikum and ciao. Pam 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 pam. بإذن الله ورضا الله البركات والكرامات شهد القدير ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله. Ini zaman sudah akhir, jangan tergelincir lewat manaqib Syekh Abdul Qadir, banyak ibadah. Sayyidina Ali radiyallahu anhu, he is an actor in fact. I like to read about him and follow his examples in his purity and his he was a very balanced and very wise man. 3 of them, Imam Ghazali, Sheikh Abdul Qadir Jilani, and my teacher Sheikh Abdul Karim, who was a Mufti Iraq, and I've studied under him. Well, that depends on what is in that city. Mecca, Medina is our favorite. I like to go to spend time in Kuala Lumpur, Singapore, in Melbourne. These countries, it has lots of memories in my mind. The best of you is the best in his moral character. That's explain everything. Al-Fatiha. إياك نعبد وإياك نستعين. To you alone we worship, and from you alone we need help.